dah lepas bab berwuduk pula. Bab mandi. Dah settle bab mandi. Kita dah tahu dah perkara wajib mandi, benda mandi wajib, mandi sunat, mandi yang wajib yang boleh membolehkan mandi sah. Cuma niat dia dengan sebuah air aja, ia dah mencukupi untuk menjadikan mandi ya sah di sisi agama kita. Jangan kita tu mempersulitkan satu-satu perkara. Kita nak ada mandi ya, kena betul-betul niat dia, masanya terjunnya 5 air dekat situ baru niat dia berjalan. Ya susah juga lah. Malah si jadi juga niat. Dah habis sekolah dah air. Habis dah sikit sekolah air. Niat si masuk-masuk. Sebab nak nyusun niat ada sekian. Niat dah guguk si air, dah guguk si dah kering dah upah air. Cari lagi air yang baru asyik dah. Masa kita ngaut air pun dah boleh berniat dah. Niat kita. Maksud niat tu apa? Kita tahu tujuan kita. Apa yang kita nak lakukan. Faham ya aja. Tahu apa yang kita nak lakukan. Apa sebab kita lakukan. Mengangkat air apa sebab. Sebab kita nak mandi ada sia dah niat kita. Memang ia dah dikira niat. Baik. Kita masuk dalam bab tayamum. Tayamum tu adalah satu cara untuk membolehkan kita tu beribadah kepada Allah. Sekiranya kita tu mampu mencari air untuk berwuduk dan juga mandi hadas. Berwuduk dan mandi hadas. Okey? So ada alasan untuk kita mengecualikan diri kita tu supaya beribadat. Mana-mana ibadat yang memerlukan mandi, yang memerlukan wuduk, sekiranya ada air, maka tayamumlah penyelesaiannya. Okey? Baik, sebagaimana yang diketahui, wuduk merupakan syarat sah sembahyang, tawaf dan syarat harus menanggung Al-Quran. Begitu juga berwuduk hanya dengan air, tetapi manusia kadang-kadang terhalang daripada menggunakan air, sama ada disebabkan ketiadaan air ataupun disebabkan penyakit kulit yang menyebabkannya boleh kena air. Menagi kembang muka siklah contohlah. Tapi menyelukus atau melecur badannya sampai kan dapat kena air sebab melecurnya terlalu besar, maka tayamum itulah penyelamatnya. Okey? Baik. Tayamum itu apa? Tayamum itu maksudnya tujuan. Maksud tayamum itu tujuan. Niat dia pun tujuan, tapi tayamum itu lebih kepada tujuan yang spesifik. Sementara syarak pula adalah menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan dua belah tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Dengan cara yang tertentu. Okey, mun cara dah betul tapi niat dah jadi tayamum. Lalu gatal macam mana jangan debu ya. Tapi mun niat dah ada niat tapi caranya betul, jadi juga tayamum ya. Jadi juga tayamum ya. Baik. Dalil pensyariat tayamum adalah daripada Quran. Ya, bukan daripada hadis, bukan daripada perbuatan sahabat, tapi daripada Quran. Bila daripada Quran confirm sahih. Confirm sahih. Al-Quran sebut in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiba famsahu birujuhikum wa aydiyakum. Dan jika kamu junub, berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air dalam pelayaran, salah seorang daripada kamu datang tempat buang air kecil, ataupun kamu sentuh perempuan. Lamastumun nisa. Sebahagian ulama lamastumun nisa nak menterjemah atau mentafsirkan lamastumun nisa tu ayat yang sama, empat ulama berbeza pandangan. Tapi maksudnya sentuh perempuan, sentuh yang macam ni yang membatalkan wuduk kita. Sentuh yang macam ni, macam mazhab Syafi'i, sentuh aja memang confirm batal. Sentuh kulit ke kulit memang batal. Tapi mun sentuhnya makai tudung, makai handsock kena handsock belum batal lagi. Tapi mun sentuh kulit ke kulit, maka batallah wuduknya. Ia dalam mazhab Syafi'i. Satu-satu mazhab yang menyatakan sentuh aja memang batal.
Selain daripada mazhab Syafi'i, ada sebahagian ulama yang menyatakan sentuh ya bukan mensentuh ya. Bukan sentuh kulit macam meja, tapi bersetubuh. Selagi mana sentuhannya si mengakibatkan setubuhan, maka tak batal lagi wuduknya. Sekadar bersalam ke apa kan si batal wuduk. Macam ni boleh salam puan ustaz, memang si boleh sebab hukumnya tetap haram tapi tidak membatalkan wuduk menurut sebahagian mazhab. Okey, sebahagian lagi mazhab kata batal wuduk sekiranya pegang sentuh ya mendatangkan syahwat. Mendatangkan syahwat, sentuh aja datang syahwat. Lain rasa confirm batal. Walaupun yang tengah tawaf sekalipun sentuh aja datang syahwat, yang tengah-tengah ihram pun datang syahwat juga, maka batallah wuduknya. Okey, tapi dalam mazhab Syafi'i dalam ihram sekalipun mudah bersentuh kulit ke kulit, batal ada syahwat kah, seada syahwat kah tetap batallah wuduknya. Okey? Baik. Sedang kamu tidak mendapat air, kata dalam Quran tersebut, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapatkan air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah. Bertayamum dengan tanah, debu yang bersih, iaitu sapulah muka dan kedua belah tanganmu dengan tanah debu itu. Ya, ayat berkaitan dengan syariat tayamum. Ayat caranya sapu debu tanah, bukan debu pasir. Tu pasir yang tebal dia sapu dekat muka. Okey, ini mesti debu tanah yang suci. Daripada hadis pula menyebut wajuliat lanal ardu kullaha masjidan wa ju'ilat turba'tuha lana tahuran idza lam najidil ma, dan dijadikan bagi kita seluruh bumi tempat sujud dan tanahnya pula bahan suci ketika ketiadaan air. Itu dalil yang membolehkan tanah yang dekat muka bumi itu boleh dijadikan tayamum. Boleh dijadikan tayamum. Baik. Kita nak apa sebab kita nak bertayamum? Bukan saja-saja ada air, kasih ada air, kita saja-saja ambil pilihan tayamum je. Ini bukan pilihan. Tayamum dan wuduk itu bukan pilihan, tapi mandatori mengikut keadaan. Bila keadaan membenarkan kita pakai air, boleh menggunakan air. Ada air, maka tidak boleh bertayamum. Okey, tidak boleh bertayamum. Sekiranya air itu si dapat dicari, memang si ada air, dan nya pun si dapat kena air, membolehkannya meninggalkan air, maka tayamum itu jalan penyelesaiannya. Okey, baik. Sebab yang pertama, air benar-benar tiada. Contoh penggambaran yang tidak mendapatkan air ketika dalam perjalanan. Begitu juga air tidak ada secara syarak. Contohnya seorang punya air tapi dia memerlukan untuk minum, tapi untuk mandi, untuk wuduk saya ada. Yang pertama betul-betul saya ada air. Bilanya saya ada air, musim kemarau umpamanya. Nang saya ada nemu air dalam perjalanan, dari situ pergi Siaman jalan kaki contohnya lah. Ataupun pakai kereta. Singgah tepi tangga si baik juga. Singgah Petronas si baik juga. Sini nak cari air lagi. Maka tayamum ialah pakainya, caranya. Okey? Baik. Ataupun ada air tapi si memadai untuk berwuduk. Sebab lebih untuk keperluan yang memudaratkan. Itu minum. Untuk minum. Maksudnya beri contoh terus satu pengusi itu air minum tu. Mbak pergi Sekiaman, mbak tubuh 3 orang. Air enggak sebotol tu je ada. Dia pun minum sikit penutup botol seorang. Setiap kali haus, pakai ngilang dahaga. Air tu je ada, si memadai untuk berwuduk dan untuk covernya minum. Maka air tu simpan, cari debu tanah untuk bertayamum. Jangan guna air ya. Okey? Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut falam tajidu ma'an fatayammamu, sedangkan kamu tidak mendapatkan air untuk berwuduk dan mandi, maka kamu hendaklah bertayamum. Jangan kamu meninggalkan semayang, tayamumlah nak semayang. Nah, baik, ini bermakna orang yang memulakan air untuk diminum dan sebagainya sama keadaannya seperti tidak mempunyai air untuk bersuci. Ulama mentafsirkan ayat tersebut bukan hanya sekadar kepada yang si ada wujud air wujud, tetapi untuk bersuci, sebab Allah sebut
falam tajidu ma'an fatayammamu, kamu sedangkan kamu tidak mendapatkan air untuk berwudu. Bila sebut untuk berwudu, untuk minum ada, untuk berwudu tiada, maka boleh untuk bertayamum. Boleh untuk bertayamum. Baik. Yang kedua, jarak tempat yang ada air jauh daripadanya. Apabila seseorang berada di tempat yang berair melebihi 2 kilometer setengah, okey, dia boleh bertayamum dan tidak wajib pergi ke tempat tersebut kerana menyusahkannya. Walaupun pakai kereta, Ustaz, pakai kereta, sebab nak pergi siap pun dah jam. Jam nak pergi ke siap pun dah berapa jam jam meja. Lalu habis jam meja waktu zuhur, lalu masuk asar contohnya lah. Maka tayamum lah. Bertayamum. Baik, yang ketiga, terhalang daripada menggunakan air sama ada halangan yang nyata, seperti ada air di tempat yang berair berhampiran, tetapi tidak jauh dari situ pula ada musuh yang ditakuti ataupun ada halangan syara, iaitu seperti takut menggunakan air kerana bimbang terkena penyakit dan melambatkan proses penyembuhan. Orang yang sakit kulit, contohnya terbakar, nya nak mandi hadas. Bila nya nak mandi hadas, kulitnya si dapat nak kena air. Mun kena air, nya akan jadi lambat untuk baik. Nya akan jadi buruk kulitnya. Makanya si boleh kena air dulu. Maka bertayamumlah. Ataupun kulitnya, ataupun nya berbalut sikit badan. Berbalut sikit badan. Ni tak si kelai-kelai, kelai orang bujang. Habis semua tu disigap-sigap dengan bisuk. Pasnya balutlah sikit badan. Bila nya nak mandi, semua tu kena basah. Bila basah, nak balut-balut dia, benda yang si boleh diketum. Tahu jadi ketum, bukan air ketum. Si boleh macam ni ketum kan? Si boleh bekum. Ada bekum. Si boleh bekum. Mung bekum, bau sikit. Pasal penyakit dah lambat nak sembuh. Lambat kering. Maka nya tu boleh bertayamum. Boleh juga bertayamum. Ataupun dalam keadaan demikian, dia boleh bertayamum dan tidak wajib menggunakan air berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama kana yakfihi ayyatayammama au ya'siba ala jurhihi khirqata thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi." Dia sepatutnya bertayamum sahaja dan membalut lukanya dengan kain, kemudian menyapunya dan mandi seluruh badannya. Dan membalut lukanya dengan kain, kemudian menyapunya dan mandi seluruh badannya. Maksudnya di situ nya perlu bertayamum aja, si perlu nak mandi. Si perlu nak mandi aja, si perlunya nak buka badan lagi, nak mandi dah lah, luka ya sikit badan. Nak mandi lagi, lepasnya nak balut lagi, nak lapnya dulu, lap bukan memakan masa yang sikit. Mudah sikit-sikit tu luka, lap sikit-sikit. Bukannya dapat lap pakai tolak macam ya. Lalu makin bisa kulitnya gelap. Okey? Baik. Ataupun di tempat ya, mun yang ambil air akan menyebabkannya sakit. Air akan menyebabkannya sakit, ataupun dekat air ya ada benda yang berbahaya. Contoh. Nya diam tepi sungai, air sungai ya berwudu sah. Air sungai mengalir. Tiba-tiba munnya nak ambil wudu di sia, nya akan disambah boyak. Nya nak make gayung, engkah dibah ya, sekali engkah aja ditarik boyak putus. Sak engkah aja ditarik putus. Nak makin kah tali na, gayung di sekibanya, katanya nak ambil air, bila nya nak narik jap boyak nyambah, putus.